Peraturan mesyuarat. Sila. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat Tan Sri. Mana? 86/5. Kita dibentangkan untuk membahas usul ini. Jadi kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Tan Sri yang di-Ketua, saya nak tanya, kenyataan itu dibuat atas pengerusi jawatan kuasa atau sebagai Yang di-Ketua? Sebab saya pendapat yang Tan Sri telah go into very details kandungan dalam laporan jawatan kuasa ini berkenaan ketidakhadiran ahli yang telah dipilih. Yang Berhormat Batu Gajah, ini berbalik lagi kepada soalan sama ada saya patut duduk sini atau tidak. Perkembangan terbaru di mana Tan Sri telah membuat kesimpulan bahawa ahli-ahli tidak hadir kerana pendirian partisem menjawab semasa perbahasan usul. Itu persoalannya. Kalau ahli-ahli yang tidak hadir diminta show cause, minta jawab mengapa tidak hadir sebelum membuat sebarang rekomendasi, semua ini boleh dielakkan. Dan jika Yang Berhormat Tan Sri mengundur diri awal-awal lagi, ini semua boleh elakkan. Ibu Timur, sila. Teruskan. Saya pohon jawapan daripada Tan Sri. Jawapan saya adalah Tan Sri telah terlebih batas. Batu Gajah. Jawapan saya dan pendirian saya daripada awal tadi, yaitu saya duduk sini, saya kata proper. Yang dibangkitkan pun peraturan mesyuarat 7 itu adalah perlantikan speaker. Bukan oleh kena pecuniary ataupun apa-apa interest. Tiada dalam peraturan mesyuarat kita. Tapi oleh kena saya sabar, saya layan sajalah. Cuma sekali-sekala saya tinggikan suara, lepas tu saya rendahkan suara. Kalaulah saya tidak buat begitu, saya bersikap seperti apa, apalah jadi semangat speaker. Sila Ibu Timur, teruskan. Tuan Najib Ketua, sungguhnya betul ada cadangan bahawa kalau ada apa-apa masalah bolehlah dibetulkan. Kalau Yang Ketua ada buat keputusan yang salah, boleh ada usul. Tetapi ini tidak operatif. Oleh kerana apa guna ada usul di bawah peraturan 44 kalau semua tidak boleh timbul, muncul untuk satu perbahasan dan satu keputusan, sama ada terima tak terima, sama ada tidak ada ruang untuk review, kaji semula keputusan-keputusan yang ada dibuat oleh Tuan Ketua dan kita anggap salah, tapi tak boleh dikaji oleh kerana usul tidak akan muncul untuk satu perbahasan. Bukan kita dalam parlimen-parlimen di mana ada convention bahawa usul substantive motion, semacam no confidence motion, semacam motion untuk kaji semula keputusan dan Ketua, automatic adalah priority. Kalau barulah cadangan-cadangan ada meaningful. Kalau tidak, cadangan ini tidak meaning. Tidak, ini untuk cover up sahaja. Saya harap mungkinlah Tuan Ketua boleh buat satu keputusan baik. Semasa yang Tuan Ketua menjadi speaker, apa usul-usul untuk kaji semula keputusan yang Ketua dalam 48 jam akan diputuskan, dibahas dan diputuskan. Then it has meaning. Otherwise no meaning. Teruskan, saya ambil perhatian. Para boleh ambil pertimbangan dan kita boleh adopt dalam sesi yang akan datang. Sebenarnya Yang Berhormat daripada Tumpat ada bangkit satu hal yang satu poin yang sangat mustahak. Keputusan atau cadangan yang ada dibuat oleh jalan kuasa pilihan ini ialah luar daripada bidang kuasanya. Luar daripada kuasanya oleh kerana luar daripada tema-tema usul yang berbunyi dengan jelasnya bahawa mengikut peraturan mesyuarat 80A, peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Majlis mengambil ketetapan seperti berikut. A. Menubuhkan jawatan kuasa untuk menyiasat aduan dari Yang Berhormat Bukit Gelugur yang telah mengadu berlaku perbuatan menghina Majlis pada hari Khamis 26 Februari 2009 dan mengambil tindakan bersesuaian mengikut Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 dan yang kedua ialah mengenai anggota-anggota. Term of reference ialah komplain daripada Yang Berhormat daripada Bukit Gelugur. Tidak komplain terhadap 8 ahli-ahli parlimen, tidak ada komplain terhadap sendiri. Bagaimana jawatan kuasa boleh buat
recommendation untuk mencadangkan, menghukum 8 orang ahli parlimen. Yang betul-betul seorang peguam. Kalau peguam adalah went through legal training and practice dan tahu what is ultravirus, what is intravirus. Dan oleh kerana tuan betul ada di sini, adakah yang betul setuju bahawa ini outside the scope of reference of the resolution? If you agree, we can proceed. Do you agree? Saya tanya oleh kerana yang betul duduk di sana. Kalau yang betul tak duduk di sana, saya tak tanya. Yang berhormat, laporan ini adalah laporan. Ya. Terpulang kepada yang berhormat yang berbahas. Sekarang ini saya anggap yang berhormat berbahas dengan soal itu. Ya, saya duduk sini sebagai yang dipertua, mempengurusi, dan saya tidak patut untuk jawab sama ada jawab atau tidak. Betul, sebagai yang betul, saya tanya betul, sebagai pengurusi tatakuasa ini, bukankah ini luar, oleh kerana yang sebagai pengurusi ada duduk di pengurusi, saya tak mahu miss peluang ini, semua tanya bukan bersetuju, completely out of scope of this term of reference, and therefore section mengenai cadangan menghukum 8 orang ahli parlimen tidak berasas. Kalau setuju, kita tak perlu bincang lagi. Bahas yang berhormat. Ada lagi yang berhormat yang akan bahas. Bukan. Sebagai pengurusi jawatankuasa ini, adakah sekarang bersetuju? Saya tidak mau jawab yang berhormat karena saya duduk sekarang bukan sebagai pengurusi jawatankuasa. Saya sebagai yang dipertua. Tetapi tak nafi Tapi lah. saya akan dengar semua. Ya, saya tahu. Tetapi yang tak nafi. Itu yang berhormat bukan saya tidak dengar. Tak nafi mengenai kebetulan pendirian ini. The speaker do not deny that it is out of scope oleh kerana as chairman of this committee. Saya tidak mau komen yang berhormat karena apabila kalau tak silap perlu komen. Bawa saya untuk berbahas. Bukan, kalau silap perlu komen. Kalau betul tak mau komen lah. Teruskan. Itu pertama. Berbahas dengan speaker. Outside the scope completely. Completely outside the scope. Kalau 8 orang ahli parlimen itu dalam tingkah laku mereka bersabit dengan urusan jawatankuasa pilihan ini adalah dianggap menyalahi keistimewaan hak dan privileges. Apa yang berlaku ialah satu usul yang baru dikemukakan oleh Dewan ini untuk rujuk mereka kepada Committee of Privileges. That is what should be done. Kalau betul. Inilah kita rule of law. Kita parlimen. Kalau kita parlimen sendiri ketepikan rule of law, proper process, natural justice, we are a laughing stock kepada rakyat Malaysia.